Okay guys, pagi ni kita ada Star Reso, counter Star Reso by Bats and Wawa. Okay Bat, steady Bat. Star Reso guys. Nak order Star Reso, tekan beg kuning daddy. Tak ada lah, tipu je. Okay, kalau kita nak, pertama kali kalau kita nak keluarkan dia punya hati, nak buat air dia, sekali kita kena grind kopi tu lah. Ini kopi dia yang kita pakai, Kopbika Arabica daripada Brazil. Oh lawe, mantap. Okay, untuk grind dia kita guna benda ni, yang macam mesin, botol air kecil. Mesin apa namanya? Mesin grinder. Mesin grinder. Okay, Star Reso. Ni untuk grind kopi Yes, betul. Daripada biji kopi. Okay. Biji kopi ada dalam ni. Ini macam minyak kopi. Macam minyak kopi. Dia satu paket ni lama boleh pakai? Berapa gelas boleh? Boleh lama pakai. Tengok. Kalau mana yang kerap cepat dah. Kalau yang hantu kopi sekejap habis. Ya, betul. Satu ni berapa satu paket? Satu ni harga dalam 45 ringgit atau 40 ringgit lah. Dia punya berat dia dalam 250 gram. Okay, biji kopi ni make sure ikut paras dia tu. Ada paras dalam tu. Jangan lebih pada jangan lebih paras. Yang 3 segi tu. Yes, betul. Okay. Kalau lebih kita keluarkan sedikit lah. Okay. Okay, kemudian kita ambil benda ni, kita tutup dia balik. Tutup dia, kunci, lock balik. Kunci dia, lock dia, dan kita ambil ni, kita grind dia lah. Dia kalau ni kita pusing ni, grind ni, ikut ada waktu lama ke sampai kita kena check tengok dia hancur ke tidak? Okay, masa kita grind ni kita akan rasa ada bunyi tu kalau tak ada bunyi tu? Kalau tak ada bunyi grind tu, masa kita pusing ni maksudnya dia dah halus lah. Halus ni ada mata dia kat bawah ni. So korang kena set dah 0 sampai 10. Untuk apa? Untuk haluskan dia punya kopi tu. Oh, boleh kena set bawah tu? Ya, bawah ni. Okay, saya set 4.5. So ada rasa lah. Kalau abang nak rasa dia. Oh, nanti 1.5 dia berhenti lah? Tak ada. Maksudnya halus kopi tu. Halus dia serbuk. Okay, kita cabut dia. Dia punya kopi yang sekali grind tu dia duduk bawah ni. Oh, dia dah turun bawah dah. Okay, letak. Okay. Dah jadi guys. Dah jadi serbuk lah. Dalam tu ada dalam tu serbuk lah. Okay, serbuk ni kita buat apa? Kita masukkan dalam. Masuk pula dalam tu. Next level. Kita masuk ke dalam. Ni apa orang panggil? Ni kita nak padatkan dia untuk kita buat party. Untuk kita mampatkan dia, padatkan dia. Kita buat party kopi. Okay. Second level Lepas kita grind, kita measure dia. Kita ambil benda ni. Tu dia punya chop tu. Kita chop ni. Lepas tu nak kena tekan apa? Tekan sepadat mungkin. Tekan sepadat. Meja kena kuat lah. Kalau meja tak padu, roboh. Oh, itu jadi macam petak mana tu? Ya, betul. Oh, yang jadi petak. Last kali jadi petak kan. Benda ni lah. Okay. Kita tengok dalam. Kalau dah ngam baru. Kalau tak ngam tambah lagi. Push lagi. Kalau dah ngam kita keluarkan dia. Dekat dia. Oh, dia boleh keluarkan dia. Kita keluarkan dia dari rumah ni. Okay. Dah dipadatkan. Kita masuk dia dalam. Masuk pula di mesin. Ini mesin terakhir ni. Mesin terakhir untuk kita keluarkan pati ni. Masukkan dia, kita pusing. Kita lock dia ketat. Ni mesin ni kena cas lah. Mesin ni. Tak payah. Tak payah. Dia manual semua. Dia semua manual. Oh, tak ada pakai bateri ke apa, tak ada ya? Tak ada. Kita masukkan dalam rumah dia. Masuk dalam rumah dia macam peluru pandu tu ya. Kita tekan ni. Tekan.
Atas dia. Kita naikkan. masukkan air panas. Masuk air panas. Bagi tu. Masuk air panas kat ni. Buka tu dulu lah. Buka ni. Masuk air panas sampai ada tahap dia tak? Okey, air panas ada tahap dia. Yang tu. Sampai mana yang atas paling sekali apa? minimum 120 ml. Yang atas tu? Itu maksimum 160. Okay. Kita pakai 120 ml. 120 ml. Okay. Masuk air panas. Masuk kat air panas dulu. Yang kopi tadi kat bawah ya? Ya betul. Okay, 120 guys. 120 ml. Okay, kemudian kita masuk balik dalam balik. Ni. Kita lock dia. Okay, then kita punch. Punch tekan. Kita tekan guys. Kita punch ni untuk keluarkan pati. Okay, tekan. Macam tu. So pati dia sudah keluar di bawah itu. Walau weh. Sudah pati kopi ni. Pati. Tengok guys, dah keluar guys. Mantap kan? Punch je. Mudah guys, mudah ABC je guys sebenarnya. Ini macam proses apa? Proses fotosintesis. Tit. Okay guys, sekejap lagi dah boleh minum kopi. Habis masak dia macam mana Mat? Ini dah masak ni. Dalamnya dah air panas. Wah, yang kita letak sendiri ke apa? Ya, letak sendiri. Tak sendiri. Sebenarnya ni pati kopi dalam ni. Nak press dia nak untuk keluarkan pati dia tu. Okay, settle guys. Okay, by Stareso.